Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Munirah Muhammad Rajab dari Sekolah Rendah Islam Tarbiyah Al-Auladiyah, Kubur Panjang, Pendang, Kedah, Darul Aman. Saya juga merupakan salah seorang jurulatih utama pemulihan khas peringkat daerah Pendang bagi tahun 2026. Tajuk kajian saya ialah meningkatkan kemahiran menulis ayat mudah menggunakan teknik gayat dalam kemahiran KV-KV. Sekolah Rendah Islam Tarbiyah Al-Auladiyah atau lebih dikenali sebagai Serita merupakan sebuah sekolah agama bantuan kerajaan SABK. Pada 29 Jun 2017, Serita telah menyertai SABK di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Menerusi penyertaan berikut, sekolah telah menerima beberapa bantuan dari segi kewangan dan peralatan. Sekolah ini terletak di Pekan Kubur Panjang, Kedah. Di sinilah bermulanya sebuah bangunan kecil yang menjadi tempat pertama anak-anak menimba ilmu untuk berjaya di pasaran dunia dan akhirat. Sesi persekolahan 2026, Serita mempunyai seramai 186 orang murid dan 17 orang guru. Sebagai pengenalan kajian tindakan, kemahiran menulis merupakan salah satu komponen asas dalam penguasaan bahasa. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2017, kemahiran menulis bukan sahaja penting untuk menyampaikan maklumat, malah menjadi medium utama dalam membina pemikiran kritis serta daya kreativiti murid. Walau bagaimanapun, ramai murid pemulihan khas masih menghadapi masalah untuk menulis ayat mudah walaupun mereka boleh membaca perkataan asas yang berbentuk pola ayat KV-KV seperti baju, kuda, padi dan sebagainya. Pemerhatian awal menunjukkan bahawa murid hanya mampu menyalin perkataan tanpa memahami cara menyusun menjadi ayat yang bermakna. Terdapat murid yang tidak menguasai struktur ayat mudah dan gagal menghubungkan perkataan dengan konteks yang sebenar. Oleh itu, mereka cepat hilang minat, kurang yakin untuk menulis dan kerap menghasilkan ayat yang tidak lengkap. Oleh hal yang sedemikian, guru perlu mencari pendekatan pengajaran yang lebih menarik, menyeronokkan dan berkesan. Salah satu kaedah yang boleh digunakan ialah teknik gayat. Teknik ini menekankan penggunaan rangsangan visual bagi membantu murid mengenal pasti perkataan KV-KV, seterusnya membina ayat mudah. Kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh mana keberkesanan teknik gayat dalam meningkatkan keupayaan murid pemulihan khas dalam menulis ayat mudah menggunakan perkataan KV-KV. Diharapkan intervensi ini bukan sahaja membantu meningkatkan kemahiran menulis, tetapi juga menambah keyakinan serta minat murid terhadap aktiviti penulisan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Masalah utama yang dikenal pasti ialah murid hanya mampu menyalin perkataan tanpa dapat membina ayat yang lengkap dan bermakna. Struktur ayat mudah tidak difahami sepenuhnya oleh murid menyebabkan ayat yang ditulis tidak tepat. Masalah ini turut memberi kesan kepada keyakinan murid. Ada dalam kalangan mereka enggan menulis kerana berasa sukar dan takut melakukan kesalahan. Akibatnya, mereka mudah hilang minat terhadap aktiviti menulis dan terus ketinggalan berbanding rakan sebaya. Kajian ini menfokuskan kepada kemahiran menulis ayat mudah menggunakan perkataan KV-KV dengan bantuan teknik gayat. Seramai 5 orang responden daripada tahun 4 Saidina Abu Bakar yang terdiri dari 2 lelaki dan 3 perempuan. Menurut teori yang diperkenalkan oleh Dr. Howard Gardner pada tahun 1983, terdapat 8 jenis kecerdasan yang berbeza untuk mengukur potensi kecerdasan manusia, kanak-kanak dan dewasa. 8 kecerdasan yang dimaksudkan adalah kecerdasan verbal, kecerdasan nombor, kecerdasan visual, kecerdasan musikal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan naturalis. Di samping itu, antara teori psikologi pendidikan yang berkait rapat adalah teori pembelajaran sosial Bandura.
Bandura menekankan 4 unsur utama dalam proses pembelajaran iaitu perhatian, ingatan, reproduksi dan peneguhan. Jadi, kedua-dua teori ini dapat berkait rapat dengan kajian saya iaitu menarik minat murid belajar dengan lebih baik melalui gambar atau visual. Terdapat dua aspek objektif kajian iaitu dari segi umum dan juga khusus. Objektif umum, kajian ini dijalankan untuk meningkatkan kemahiran murid pemulihan khas dalam menulis ayat mudah menggunakan perkataan KV-KV melalui teknik gayat. Seterusnya, objektif khusus yang pertama, mengenal pasti tahap kemahiran murid pemulihan khas tahun 4 dalam menulis ayat mudah menggunakan perkataan KV-KV sebelum intervensi dijalankan. Kedua, meningkatkan kebolehan murid membina ayat mudah berpola subjek plus perikat melalui teknik gayat. Seterusnya, objektif yang ketiga, meningkatkan keyakinan dan motivasi murid untuk menulis ayat mudah secara kendiri. Sebagai metodologi kajian, sampel kajian terdiri daripada 5 orang murid pemulihan khas. Kajian ini berbentuk kajian tindakan yang akan dilaksanakan di dalam bilik darjah. Guru akan melaksanakan PDP menggunakan teknik gayat selama 5 minggu. Pelbagai aktiviti penulisan dijalankan secara individu. Seterusnya, analisis data. Pada fasa 1, murid diperkenalkan dengan teknik gayat iaitu gabungan gambar dan ayat. Aktiviti ini dijalankan dalam bentuk murid melengkapkan ayat berpandukan gambar yang diberikan. Pada peringkat ini, fokus diberikan kepada pengenalan kaedah dan membina keyakinan murid untuk memulakan penulisan. Aktiviti diteruskan dengan menyusun perkataan untuk membentuk ayat yang lengkap dan betul. Murid perlu menyusun perkataan menjadi ayat yang betul, kemudian menyalin ayat tersebut ke dalam buku latihan. Strategi ini membantu murid memahami struktur asas ayat serta mengukuhkan daya ingatan melalui pengulangan visual dan kinestetik. Seterusnya, pada fasa ini, murid digalakkan menulis ayat sendiri berpandukan gambar yang diberikan. Aktiviti pengayaan turut diberikan iaitu murid diminta membina 2 ayat atau lebih dengan bimbingan guru. Kaedah ini bertujuan untuk meningkatkan kreativiti murid, memperkasa kosakata dan membiasakan mereka menulis secara bebas tanpa perlu bergantung kepada kad ayat. Di fasa ini, murid akan menulis ayat sendiri berpandukan gambar. Murid akan menulis sekurang-kurangnya 2 ayat atau lebih. Mereka perlu menjana idea daripada visual yang diberikan. Seterusnya, gambar memaparkan perbandingan bukti transformasi pembelajaran murid melalui 2 situasi iaitu ujian pra dan ujian pos. Di bahagian kiri, ujian pra menunjukkan hasil kerja murid yang masih lemah, tulisan kurang kemas, terdapat banyak kesalahan ejaan, struktur ayat yang tidak lengkap serta susunan perkataan yang tidak tepat. Manakala di bahagian kanan, ujian pos memperlihatkan perubahan yang ketara. Murid sudah dapat membina ayat mudah dengan struktur yang betul seperti Mama beli baju baru, Raju bawa lori laju dan sebagainya. Seterusnya, graf menunjukkan perbandingan keputusan ujian pra dan ujian pos bagi 5 orang murid selepas pelaksanaan teknik gayat. Secara keseluruhannya, 4 murid mencatatkan peningkatan skor manakala seorang murid mengekalkan skor yang tertinggi. Keputusan ini telah menunjukkan teknik gayat memberi impak yang positif dalam kemahiran menulis ayat mudah. Walaupun peningkatan markah kelihatan sederhana, namun ianya penting kerana melibatkan murid pemulihan khas yang sebelum ini menghadapi kesukaran untuk menulis ayat mudah. Baiklah, seterusnya kita lihat impak kualitatif daripada intervensi yang telah dilaksanakan. Perubahan yang berlaku bukan sahaja dari segi pencapaian akademik, malah turut melibatkan perubahan sikap murid.
Pertama, dari aspek keyakinan diri. Sebelum intervensi dijalankan, murid kelihatan ragu-ragu dan takut untuk memegang pensil. Namun, selepas beberapa minggu pelaksanaan aktiviti berfokus dan bimbingan, mereka mula menunjukkan keberanian. Kedua, dari aspek motivasi, murid tidak lagi menganggap menulis sebagai satu beban, sebaliknya sebagai aktiviti yang menyeronokkan. Ketiga, dari aspek kefahaman, perubahan paling ketara ialah murid tidak lagi menyalin ayat secara buta. Mereka mula memahami struktur ayat yang dibina. Mereka dapat mengenal pasti subjek dan predikat serta membina ayat yang lebih bermakna. Kesimpulannya, intervensi ini bukan sahaja meningkatkan kemahiran menulis, malah berjaya membentuk sikap yang positif, meningkatkan motivasi dan memperkukuh kefahaman murid dalam pembelajaran bahasa Melayu. Teknik gayat dibuktikan membantu murid pemulihan khas menguasai kemahiran KV-KV secara lebih berkesan dan sistematik. Terdapat 3 justifikasi utama yang menyokong keberkesanan teknik ini, iaitu konkret, berstruktur dan menarik. Berdasarkan pelaksanaan kajian tindakan ini, dapat disimpulkan bahawa teknik gayat iaitu gambar dan ayat memberi impak yang positif terhadap kemahiran menulis terutamanya terhadap murid pemulihan khas. Mereka akan lebih mudah memahami perkataan dan menyusun ayat apabila rangsangan visual melalui gambar diberikan. Secara keseluruhan, kajian ini membuktikan bahawa teknik gayat merupakan kaedah yang berkesan untuk meningkatkan kemahiran menulis. Walau bagaimanapun, kajian ini juga mencadangkan agar teknik ini digabungkan dengan pendekatan lain seperti aktiviti berkumpulan atau penggunaan multimedia bagi meningkatkan lagi keberkesanan pembelajaran menulis. Sampai di sini sahaja pembentangan saya pada kali ini. Setiap murid mampu berjaya apabila guru tidak berhenti mencari jalan. Teknik gayat memimpin tangan saya menjadi seorang penulis yang yakin. Sekian, terima kasih.